satu lelaki India yang dihanyutkan arus deras pada 19 bulan Isnin, telah dimulakan, disambung pencarian pada hari ini daripada jam 8 pagi. Skala pencarian kita pada hari ini sama juga seperti semalam, iaitu sejauh lebih kurang 30 km, terdiri daripada 13 tim yang kita telah tetapkan. Tim search and rescue kita telah mulakan daripada Kampung Tengah Puchong menghala ke Kelang. Pada jam 10.30 pagi, tim yang ke-8 telah terjumpa satu mayat terapung di kawasan perangkap sampah sungai di Kampung Sungai Kandis. Hasil pemeriksaan yang telah kita buat ke atas mayat berkenaan, kita telah dapat sahkan mayat ini adalah mangsa yang telah dihanyutkan daripada Sungai Kelang seperti yang dilaporkan. Pengesahan kita dapat buat pada ketika itu melalui tatu yang ada di tangan mangsa yang tertulis nama mangsa sendiri, selain daripada pengecaman secara fizikal oleh ahli keluarga mangsa. Keadaan mayat telah dijangka 5 hari dalam keadaan yang telah membusuk, dan mayat telah kita bawa ke Hospital Shah Alam untuk tujuan postmortem. Okey. Berapa anggota yang terlibat? Pada hari ini kita telah deploy jumlah kekuatan kita untuk search and rescue seramai lebih kurang 200 orang, terdiri daripada pasukan tim PDRM seramai 120 orang, daripada pihak bomba seramai 60 orang, dan juga bantuan daripada agensi-agensi lain terdiri daripada DBKL, APM dan juga NGO. Kita juga mendapat bantuan daripada unit drone dan daripada K9, unit bomber dan PDRM. Jarak yang tempat dijumpai mangsa adalah sejauh 65 km daripada tempat mangsa dihanyutkan. Bodi kita bawa ke Hospital Shah Alam untuk tujuan postmortem. Dan untuk bodi tadi pun kita jumpa jarak daripada first point kita di Kampung Tengah Puchong sejauh 36 km daripada first point kita cari pada pagi tadi. Okey, so mayat berkenaan telah dihanyutkan daripada jambatan Saloma pada hari Isnin tu dalam keadaan arus yang deras. Jadi kita punya kawasan pencarian kita telah bagikan by stages, di mana hari pertama kita telah pergi sejauh 20 km, dan pada hari yang kedua kita telah pergi sejauh 26 km. Dan seterusnya pada hari semalam kita dan pada hari ini kita luaskan lagi kawasan pencarian kita sejauh lebih kurang 36 km. Jadi disebabkan itu mayat sebenarnya dah hanyut, cuma dia tersangkut di tempat perangkap sampah di Kampung Sungai Kandis. Kalau dia tak tersangkut, mungkin dia dah hanyut sampai ke Pelabuhan Kelang dan mungkin sudah sampai ke laut. So alhamdulillah, nasib baik dia tersangkut. Keadaan mayat macam yang saya katakan tadi, dalam keadaan dah membengkak dan membusuk kerana dalam tempoh 5 hari. Tadi saya dah nyatakan, pengecaman awal kita dapat sahkan melalui tatu yang ada pada tangan si mati
yang jelas tertulis nama si mati, iaitu Suresh. Selain daripada itu, kita juga membuat pengecaman secara fizikal oleh ahli keluarga mangsa. Keadaan bodi lengkap. Cuma baju ada koyak sikit dan kasut tak ada. Tak ada, kita cuma menjumpai, kita cuma dapat kesan melalui tattoo saja. Lain-lain identiti tiada. Setakat ni telefon dia punya mangsa, Kita tak dapat kesan. Tuan, soalan lain boleh? Nak tanya itu kes memory itu Itu saya tak boleh komen. Okey. Okey, ada pun nak tanya lagi? Postmortem kita akan buatkan secepat mungkin dan mungkin besok kita akan serahkan body kepada keluarga mangsa. Okey, tahap sepanjang tempoh pencarian yang kita jalankan, kita menghadapi kesukaran dari sudut kedudukan geografi kita, kedudukan sungai kita di mana arus terlalu deras, dan juga di tebing-tebing sungai yang rumput terlampau panjang, kemudian dalam jarak yang terlampau luas. Okey. So apabila disebabkan itu, saya banyak kali saya cakap, keadaan mangsa sewaktu dihanyutkan adalah dalam skala deras yang dalam skala arus yang terlalu deras. Pasal tu kita jangkakan dalam masa beberapa jam mangsa boleh dihanyutkan dengan jauh. Alhamdulillah, sampai selesai pada petang tadi, semua petugas-petugas tim search and rescue selamat dan juga tiada apa-apa juga insiden yang tak diingini berlaku. Cuma ada insiden bot search and rescue kita daripada Marine terbalik pada semalam. Kerana arus tu kita nampak je Sungai Kelang tu nampak tenang, sebenarnya dia punya pergerakan air dia terlalu deras. Berapa anggota terlibat masa tu? Masa bila? 3 orang. Di mana? Di Kampung Tengah. Ucuk, Tuan. Ucuk. Ada kesalahan pada ahli? Tak ada juga. Tuan, secara rasminya operasi ditutup? Okey, secara rasminya kita punya pusat kawalan tempat kejadian kita telah tutup pada jam 3 petang tadi. Kita masih siasat bawah SDR. Nasihat Tuan untuk nasihat Tuan untuk dalam keadaan ideal yang kami ini, kerja-kerja penambahbaikan atau maintenance macam tu adakah perlu dilakukan untuk waktu pagi saja? Nasihat saya kepada semua dalam keadaan sekarang musim tergujuk, semua yang bekerja ataupun menjalankan tugas di tempat-tempat yang berisiko, pastikan kita sentiasa alert dengan keadaan-keadaan yang di luar jangkaan. Tu terutama sekali risiko kepala air. Itu yang banyak kita selalu terlupa. Sebab kepala air ini jarang, tak pernah berlaku atau jarang berlaku di kawasan Sungai Kelang ini. Jadi dia sesuatu yang akan luar biasa sikit. Dia bukan tak biasa berlaku, kita tak tahu sebenarnya. Dia memang dia ada proses dia. Saya dimaklumkan oleh pihak JPS, apabila kita punya kawasan loji-loji takungan kita, apabila air melimpah, dia akan dibuka. Cuma mungkin sewaktu pintu-pintu air itu dibuka, tak ada
tiada individu-individu yang berada di tempat-tempat yang berisiko lah. Benda tu memang proses biasa sebenarnya. Dekat diorang boleh muat juga kepada pihak polis promoter sebelum buat aktiviti seperti sini ke buat sini. Macam mana? Sebab nak elakkan daripada berlaku lagi kes seperti ini. Saya rasa tak perlu pun. Saya rasa okey, itu saja. Sama kan pihak polis mengambil keterangan daripada pihak-pihak putusan. Maksud saya pihak kontraktor lah. Itu dia orang mungkin ada SOP masing-masing lah. Okay. So tanggungjawab kita sebagai tim komando operasi untuk SAR, kita telah jalankan dengan baik dengan bantuan semua agensi-agensi, terutama sekali daripada pihak bomber, daripada pihak APM, daripada pihak DBKL dan juga NGO-NGO yang bertungku lumus untuk menjalankan usaha pencarian. So alhamdulillah kita berjaya dah pada hari ini. Okay, thank you.